Macam mana raya anda tahun ni? Takkan kita nak post gambar biasa-biasa saja. Ada photoshoot raya ke belum? Perasan tak kalau nak raya ni kan, kita mesti akan dapat banyak poster. Kalau zaman-zaman dulu kita dapat kat raya, sekarang ni kita akan dapat macam ucapan raya tu dalam bentuk digital. Okay, so akan ada gambar tu bergerak, tulisan tu masuk. So make sure lah raya tahun ni kalau boleh kita pun akan ada juga kan. Okay, kita pun ada, kita boleh hantar dekat grup-grup WhatsApp, dekat kita punya social media. Okay, baru nampak cantik sikit. Saya akan tunjukkan cara yang paling mudah untuk kita buat digital poster ni. Okay, let's go. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam channel Jazz Production. Pertama sekali saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dan hari ni kita nak belajar macam mana nak buat digital poster raya. Okay, alalan kita tengah menyambut Hari Raya ni. Biasanya kalau nak raya ni, kita akan buat poster digital untuk kita hantar dekat grup WhatsApp ke, ataupun dekat page kita ke, ataupun dekat social media kita akan letakkan sebagai tanda untuk meraihkan Hari Raya ni lah. Macam mana kita nak buat digital poster ni? So, kita akan buat menggunakan Canva. Hari ni saya akan tunjukkan macam mana nak buat digital poster menggunakan Canva. Special hari ni kita buat digital poster raya. Okay, sebelum kita buat digital poster ni, kalau boleh kita cuba dapatkan gambar raya kita sendiri. Kita kena ada dulu gambar raya yang berkualiti lah. Boleh ambil guna phone ataupun boleh ambil guna kamera DSLR, ataupun ada yang nak pergi photoshoot raya. So boleh gunakan gambar tersebut dalam kita punya poster, digital poster raya ni. Okay? Kalau boleh kita guna gambar yang berkualiti lah. Sebab kalau gambar tu dia tak berapa cantik, so nanti dia akan kita punya poster tu jadi tak berapa nak lawa. Alright, bila dah ada gambar raya ni, nanti gambar raya yang kita ambil ni kita akan masukkan ke dalam digital poster raya. So digital poster ni yang akan bergerak semua tu lah. Saya akan tunjukkan beberapa contoh dulu. Lepas tu kita akan tengok macam mana cara untuk menggunakan Canva. Okey, boleh buka apps Canva di browser anda. So kita nak pilih size, kita buat design yang baru. Kita boleh pilih size Instagram post. Okey, kita boleh gunakan template yang ada je dekat dalam Canva ni, template yang percuma. So kita pilih dulu template mana sesuai. Contohnya saya ambil yang ini. Okey, kemudian kita nak tukar dulu tulisan ni. Kita akan tukar ni poster untuk hari bulan puasa. Kita nak tukar kepada poster hari raya. So kita buang dulu semua tulisan. Okey, background belakang ni kita kekalkan. Okey, kita nak gambar ni kita nak blurkan sedikit. Kita nak fokuskan gambar orang yang berada di hadapan poster ni. So kita blurkan sedikit background dia. Kalau nak blur ni kita boleh pergi kepada bahagian edit dan kita boleh pilih blur dekat effects tu. Okay, boleh pilih dia punya intensity. Pilih intensity blur tu, nak lagi blur ataupun sikit je. So saya pilih 25 sahaja. Okay, kemudian tekan R, tekan keluar rectangle. Kita nak buat rectangle ni dia ada dalam bentuk gradient. Okay, kan ada dua color ni, kita akan buang satu color. Okay, kita akan letakkan warna hitam. Okay, lepasan kita akan letakkan di bahagian atas dan di bahagian bawah poster kita ni. Kita resize balik. Baik, untuk buat di bahagian atas, kita adjust dulu position. Kemudian kita perlu duplicate saja. Tekan right click dan tekan duplicate. Kita tarik ke atas dan kita pusingkan. Okay, sekarang ni kita nak masukkan gambar dalam bentuk PNG. Okay, untuk kali ni saya ambil gambar contoh ni. Ini adalah gambar yang hasilkan oleh AI. Okay, gambar yang kita hasilkan daripada AI. Sebab kita nak buat contoh saja. Adjust gambar yang kita nak masukkan. Pastikan background belakang dia kosong lah. Dia tak ada background. Gambar ni dalam bentuk PNG. Okay, kita dah adjust kedudukan. Kemudian kita nak masukkan tulisan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Tulisan Hari Raya Selamat Hari Raya ni kita boleh je. Okay, contohlah kalau kita dapat tulisan dalam bentuk PNG ni, okay, yang bukan warna yang kita nak. Contohnya dia warna hitam, background kita ni pun gelap juga. So
kalau boleh kita nak jadikan dia warna cerah, boleh tak kita tukarkan tulisan ni? Okay. Biasanya dekat tulisan tu dia akan keluar bahagian edit, okay, which kita boleh edit bahagian color tu. Tapi kalau tak boleh, okay, ini adalah solution ni. Okay, kita boleh tukar tulisan PNG yang kita download daripada internet ni. Kita nak tukarkan kepada tulisan lebih cerah. Pergi kepada bahagian filter, pilih boleh pilih je filter-filter yang ada ni. Kemudian kita boleh adjust color dia. Kita ambil 2 tone. Okay, pilih bahagian, kita pilih dulu mana yang sesuai. Kita tukarkan kepada warna putih. Okey, dah nampak dah. Okay, lebih sesuai dengan background belakang yang lebih gelap tu. Okay, kita besarkan sikit tulisan Selamat Hari Raya ni. Besarkan sikit gambar. Okay, kita boleh masukkan tulisan, boleh masukkan ucapan dekat sini. Okay, bolehlah masuk tulisan apa-apa, nak tulis ucapan ke ataupun nak masukkan gambar ni daripada siapa, nak letakkan nama kita. Okay, sekarang saya nak tuliskan siapa yang menyampaikan ucapan ini ataupun letak nama kepada pengirim ni. Contohnya kita beri nama Syafiq dan Mimi. Okay, type je dulu. Kemudian kita akan adjustkan dia punya font dan juga tulisan dan juga dia punya size. Kita letakkan di bahagian bawah. Kita besarkan sedikit saiz dia. Okay, boleh pilih tulisan yang kita nak. Kita nak tambah effects pada tulisan kita. Okay, sekarang kita nak bagikan gambar tu bergerak macam dijadikan dalam bentuk digital. Kita nak jadikan dia bergerakan sikit. Boleh pilih dekat bahagian animate. Okay, boleh pilih saja features yang ada dekat situ. Boleh pergi sama ada nak pergi single ataupun chill ataupun fun. Okay, mana yang anda rasa sesuai. Okay, ambil yang simple punya ni. Okay, so itu saja, dah siap. Dan kita boleh save kita punya digital poster ni, poster digital kita dalam bentuk MP4. Okay, sebab kita nak hasilkan dalam bentuk format video. Kalau nak save dalam gambar pun boleh pilih format PNG ataupun format JPEG. Okay guys, itu saja perkongsian kita pada kali ini. Senang je kan nak buatkan poster digital untuk raya kita tahun ni. So saya harap semua orang boleh cuba, sebab yang kita guna ni pun adalah Canva yang percuma. Okay, kalau ada Canva, yes, kalau kita dah ambil Canva Pro dia lebih mudah lah sebab lebih banyak pilihan untuk kita. Tapi kalau kita guna yang free ni pun sebenarnya boleh sahaja. So selamat mencuba dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Kita jumpa lagi
untuk next video. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di next video.